Setiap pelajar ada kisahnya. Setiap sekolah ada inspirasinya. Inilah kisah kami. Sekolahku, inspirasiku. Ya doh. Cuba tengok Hakim ni. Dia tadi macam sedih tengok. Weh Kim, kau okey? Aku ambil lah. Alah relax lah orang guru ni. Kau okey tak ni? Aku tengok sedih dia tadi ni. Aku rasa macam kosong lah sekolah ni. Elah, ni cakap tu. Dah lah, jomlah kita balik kelas. Jom lah. Wih, dah lambat. Cepat masuk kelas. Jangan masuk kelas. Di sini bermulanya. Ini Farid. Farid ni kawan Amir. Dia suka main-main dan kurang fokus. Tapi walaupun dia nakal, dia suka beri semangat bila Amir susah. Ini pula Hakim. Hakim ialah kawan Amir yang sangat pandai dan selalu beri sokongan kepada Amir. Tapi siapa pula Amir? Inilah Amir. Amir merupakan seorang pelajar yang sederhana, tapi cita-cita dia tinggi. Dia selalu berdiam diri sebab tiada inspirasi. Ini Assalamualaikum Cikgu semua. Aisyah. Semua hari ini, apa yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tajuk inspirasi. Cikgu, inspirasi tu apa? Makanan ni? Inspirasi itu bukan satu makanan Farid ya. Inspirasi itu merupakan satu bentuk sokongan ataupun dorongan yang memberi kita satu semangat untuk kita berfikir ataupun bertindak. Inspirasi ini juga merupakan satu bentuk dorongan daripada pelbagai faktor, sama ada dari segi individu, pengalaman, peristiwa, kejadian dan sebagainya. Contohnya kalau kita mengidolakan siapa, Nabi Muhammad contohnya, Nabi Muhammad boleh menjadi inspirasi dalam hidup kita. Itu contohnya macam tu. Itu makna inspirasi. Inspirasi? Aku rasa aku dah hilang semangat. Weh Meh, kau okey tak? Aku tengok sejak kebelakangan ni kau macam murung je. Entahlah. Aku pun tak tahu. Macam tak ada benda boleh aku banggakan. Alah bro, sekolah tu tak kita cuba. Kita jatuh, kita bangunlah balik. Kan simple. Betul. Tadi kan cikgu dah cakap, inspirasi tu datang daripada diri kita sendiri. Amir mengingat kembali kata Cikgu Aisyah. Ya, inspirasi itu merupakan satu bentuk sokongan ataupun dorongan yang memberi kita satu semangat untuk kita berfikir ataupun bertindak. Inspirasi. Oh, macam tu. Kini, mata berbelas 14, 12. Bola disambut oleh Farid. Diteruskan dengan Hakim. Membuat hantaran kepada Amir. Oh, cubaan ni gagal daripada Amir. Tak apa Meh, cuba lagi. Tak apa Meh, semua mula daripada bawah. Kau jangan takut gagal je. Kau yang gagal Meh. Nampaknya tim B semakin mengejar. Adakah ini dapat memberi kebangkitan kepada tim B? Farid memetik bola dengan cantik. Disambung oleh Hakim dan diakhiri oleh Amir. Kali ini mata penamat buat pasukan tim A. Oh, Amir berjaya mendapatkan mata buat pasukan tim A. Dia memenangi pertandingan ini dengan keputusan 15-13. Sejak daripada itu, Amir mula berubah. Dahulu, matanya kosong menatap masa depan. Kini setiap pandangannya syarat dengan cita dan inspirasi. Amir bukan lagi yang dahulu. Dia sudah buktikan inspirasi boleh ubah segalanya. Dan
kini. Amir, sila ke depan sekejap. Cikgu. Tahniah Amir, cikgu bangga dengan kamu. Kamu dah nampak banyak perubahan sekarang. Semakin baik cikgu tengok. Ingat, setiap daripada kita ada potensi diri masing-masing. Amir kena ingat tu. Baik, Dan kamu telah pun menemui inspirasi kamu sendiri. Tengok ya semua kelas, Amir telah pun berjumpa dengan inspirasinya sendiri. Tahniah Amir. Terima kasih cikgu. Terima kasih kawan-kawan. Ingat Meh, aku yang paling banyak bagi kau inspirasi. Kau bagi inspirasi ke bising? Terima kasih sekolahku, inspirasiku.